Assalamualaikum. Selamat pagi. Mulakan hari anda dengan bismillahirrahmanirrahim. Selawat kita ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, hari ni kita buat kelainan daripada segi video kita. Kita bagi video tuning dulu, baru kita intro. Bersama saya ada sebuah jentera terbaru daripada Yamaha, iaitu Yamaha. Tengok meter sikit. Tu dia. Tengok depan sikit. Oh, nampak macam CBR tu. Yamaha NVX V3. Enjin ini telah diubah suai oleh Frog Garage. Dia ada hari ni hari. Assalamualaikum, Allahumma salli ala Muhammad. Macam biasa, salam sejahtera. Kembali lagi dalam channel Hanif, comeback. Alright. So, alhamdulillah kita dah siapkan sebiji NVX V3 ABS full spec 63 Jack 3. So, kita jalan berbeza daripada Umar Racing. Tadi kata 62. 62. Tak, ni 63. Ni 63. Ni 63. Yang luar 62. Ada lagi. Hari ni kita bawa 4 biji. NMAX V3, NVX V2 dengan NVX V1. Yang NVX V1 tu 65 Jack 4.65. NMAX V2 dengan NMAX itu 62 Jack 3. So full spec masing-masing, full spec. Kalau video yang ni okay. Yang ni special sikit. So yang ni special guys pakai dia V3. Antara orang yang terawal buat dengan saya NVX V3 ABS ni full spec. So bukan yang ada gear up and down Oh tak ada. Sebab yang SP saya dah try. Kalau boleh tengok pada channel saya, apa TikTok saya dah terangkan SP memang tak boleh buat apa. Sakit kepala. Saya kepala sikit. Sebab dia tak masuk gear. Dia duduk dalam mode sport saja. So motor mengerang saja. So tak boleh buat apa. Kena tunggu dulu lah yang mana SP. Main gearbox pun tak boleh? Main gearbox pun tak boleh ke? Tak boleh, dia sistem pakai elektronik. Tak boleh. So ini 63. Dua macam biasa saya buat kat Terry Chow. Race slip itu 63. Kick sejalan high power. Total body high power. Cam ESR. Pulley set WF. Exhaust Umar berbeza. Asalnya orang tengok nanti lah. Power 24.63 horsepower. Tengok gerah hujung dia. Sampai RPM 11. Meter dia 10 je tau. RPM 10 je tu dia. Okay, so far untuk spek ni yang berjalan, yang menggunakan berbeza 63, Jack 3, lebih kurang macam ni lah. 24, 25 InsyaAllah ada lah. Tengok pada setup juga lah. Tengok setup pada barang apa. Sebab kita tak boleh nak yakin sangat. Saya tak boleh nak yakin sangat sebab kan kita pakai block reslip. So saya nak dia lebih santai sedikit lah. Mana tak boleh nak agresif sangat lah. Alhamdulillah power capai seperti yang kita nak. Motor pun speed. Saya rasa speed atas dyno jet. 178. 170. 170 lebih kurang lah. 170. So far atas jalan takkan dapat 170. Kena boleh lah, mungkin nak counter dengan gearbox ke, nak bagi dia lagi landai dia di hujung. Ambil angin lewat. Sebab ni gearbox standard. Lain tak ada apa. Customer ni hantar dengan saya 3 biji. So 2 biji ABS, biji SP. So sebiji lagi adalah buat basic dengan SP pun saya buat basic je lah. So nanti tunggulah tengok macam mana keluar je untuk isi USP. Kita balut nak lagi kan. Okay, alright. So alhamdulillah, terima kasih pada tuner kita. Hanif, lain tak ada apa. So yang mana nak tune, nak dyno, nak cun-cun untuk skuter, datang ke DeFi.
Danolab. Mana? Sentul. Roger je. Nombor official dia. Roger terus booking slot. Macam biasa? Tak lupa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Begitulah cerita dia untuk motor ni. Oleh itu, gatal kepala kejap. Kalau korang nak hantar motor, nak repair ke, nak servis ke, nak modi ke, bolehlah contact Frog Garage. Nombor ada dekat description box di bawah. Boleh cari berada spot kita. Kedai di Rawang. Pusat Bandar Rawang. Orang yang terjah tau. Terjah je hantar motor sidai lah. Mak Saleh kata ramai. Saya agak kebelakangan ni agak macam padat sikit. Sadin lah. Sadin sikit lah. Saya tak suka sidai motor sebenarnya. Saya suka sediakan slot, masuk, keluar, masuk, keluar. Susah suka sidai motor tapi suka sidai orang. Sidai motor tak, saya sidai orang. Mana yang pernah buat motor saya, bukan saya sidai je lah. Kadang-kadang saya palau untuk, bang, motor dah siap lah. Oh, motor dah siap. Sabar, saya akan update. Satu persatu saya akan update. Jarang saya tak update. Saya akan update. Walaupun skru tu tak boleh guna, saya akan update. Bang, ni skru tak boleh guna. So, kena sabar. Nampak? Tahap tu sekali. Jadi, korang roger dulu ni sebelum hantar motor. Kalau main terjah macam dia cakap, takut kena sidai. Jadi Sama juga macam Deno. Yang mau main terjah. Memang, itu lagi teruk sidai. Okey, kalau korang nak hantar untuk dyno ke, nak booking dyno ke, nak tanya pasal dyno ke, bolehlah contact DeFi Dynolab. Nombor ada dekat description box di bawah juga. Roger dulu. Nombor tu boleh WhatsApp. Chat sahaja. Okey. So guys, terima kasih kepada semua yang masih support Hanif Comeback dan juga DeFi Dynolab and the team. So, moga anda semua dipermudahkan urusan dunia dan juga akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Amin. Jangan lupa support. Support ni. Support DeFi. Jadi support Frog Garage juga. Jangan lupa kepada player-player CVT chainless. Chainless. Ada ke orang pakai CVT pakai rantai? Ada. Mana ada? Teammate rantai. Teammate sebelah sini mana ada? Boleh convert pocket bang. Tak Tapi spoket boleh. dia, spoket dia mahal gila bapak. Malosi lah. Mampus. Harga berapa ribu. Itu yang spare part apa Rawang tu dia beli korot je. Dia kena korot. Ingat, dia beli korot saja 12,000. Anda pasti nak pakai teammate. Oleh tu, sehingga kita berjumpa lagi di next episode. Mungkin tak tahu berapa lama lagi baru keluar next episode. Sebab agak busy sikit. Dia macam Frog Garage juga. Dia bertindih-tindih. Tak sempat nak apa, kita orang makan pun kelang kabut. Masuk telan, kunyah pun tak berapa nak kunyah. Oleh itu, sehingga kita berjumpa lagi sekali. Okay? Jaga kesihatan, jaga keselamatan, jangan laju-laju atas jalan. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.